Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sonori Motovlog. So untuk video kali ini adalah video tentang sharing aku dekat motor Vistron 800 RE ni. Aku nak share dengan korang semua sepanjang seminggu aku pakai motor ni, apa yang aku rasa dekat dia. Mungkin ada benda yang korang nak tahu secara in detail lah kan, macam mana rasanya bawa motor ni, berat ke tidak, apa lagi yang korang rasa korang nak tahu kan. Okay, so jom kita pergi dekat bahagian yang pertama, ataupun benda yang aku nak sharing kat benda yang pertama. Okay, jadi jom, let's go. Ramai yang nak tahu kan apa rasa dekat motor ni. So aku nak pergi kepada dia punya keberatan dia lah. Sebab beratnya sesebuah motor touring ni selalu dikaitkan dengan ramai orang, dan ramai juga yang memperceritakan touring bike ni adalah motor yang berat. Sebenarnya motor ni aku boleh cakap untuk mengalihkan dia, alright, memang agak berat lah. Bagi aku dia agak berat. Untuk kau alihkan dia ke depan, ke belakang, ke sana, ke sini ke, dia memang korang akan rasa macam weh, berat juga motor ni. Yes, aku dapat rasakan keberatan itu, memang dapat rasa. Dan memang agak susah sikit lah untuk kau menolak ke kiri dan juga ke kanan. Bukan tolak kiri kanan, tolak ke depan, ke belakang. Contoh macam kau nak alih daripada satu tempat ke satu tempat tanpa menghidupkan motor ni, korang akan terasa lah dia punya berat tu. Sebab hari tu kita dah pergi touring dengan dia, kita dah pergi Skincan. So banyak lah kita naik turun, sampai dia turun, lepas tu kita naik balik, pergi situ, sampai balik, turun balik. So dia memang kau akan rasa lah dia punya berat tu. Tetapi kalau korang tinggi lebih kurang macam aku 100 lebih lah, 170 something, korang akan mendapat satu kesenangan sedikit. Tak susah sangat lah. Kalau macam korang rendah daripada itu, mungkin kau akan susah sikit. Sebab macam aku, motor ni memang kaki aku sampai kiri kanan. Jadi masa kita nak, selalu motor kan kita suka reverse kan, kita suka parking bontot tau, parking reverse macam tu kan. So memang sangat mudah lah sebab dia tak tinggi. Kalau di A tu dia tinggi, so susah sikit lah. Nak tak nak kau memang kena turun dulu, nak kena parking dulu. Ini tak payah, korang just ambil side sikit, terus reverse, terus masuk parking. Dan itu dekat sebelum naik motor. Atas naik motor, nak rasa berat dia tu, dia dah tak rasa dah berat dia tu. Tapi kalau korang memang jenis yang rasa insting tu kuat, korang akan dapat tengok lah, untuk ke kiri dan ke kanan dia tu, dia agak delay sedikit. Kalau contoh macam kau nak ke kanan ke, nak ke kiri ke, kan kau akan rasa dia delay sikit. Dia berat. Kau rasa dia punya berat dia tu. Sebab motor ni dia rasa macam dia dekat sini dia rasa kosong, tapi bila kau dapat duduk atas motor ni, kau rasa macam padat lah motor ni. Macam padat, motor tu padat. So dia macam kau akan rasa macam delay sikit untuk ke kiri ke kanan tu. Dia tak nimble, Dia rasa padat. Dia rasa padat. Ke kiri ke kanan macam ni, kau akan rasa macam kau kena uja sikit, baru dia boleh masuk ke kiri dan juga ke kanan. So kau kena main ni lah, kena main ni. Kau punya peha ni kau kena tolak dia. Kau kena tolak dia dekat sini, kau kena tolak dia dekat sini. Kau akan rasa dia punya berat tu. Tetapi dengan situasi yang macam tu, cornering mantap. Cornering memang mantap. Sebab bila dia berat kan, cornering kau rasa mantap. Lepas tu bila kau high speed, kau terasa stabil lah. Macam aku dah buat video top speed hari tu, memang tak rasa goyang. Sebab bila motor tu berat, bila dia laju, dia stabil. Itu kelebihan dia. Bagi aku lah, motor ni dah mencukupi. Korang tak perlu pergi ke 1000. Bagi aku lah, bagi aku, korang tak perlu pergi ke 1000. Sebab apa yang ada dekat motor ni dah cukup untuk penggunaan kita di Malaysia, dan juga untuk pergi ke Thailand tu dah cukup lah. Sebab korang masuk Thailand bukan boleh laju pun kan. Kau dah lepas je border tu, kau lah jadi umat yang paling baik sekali dekat jalan raya. Lah berhenti lampu traffic light, walaupun lampu dia merah, tak ada trafik, kau duduk juga dekat situ. Kan? So kau akan jadi orang yang sangat baik dekat Thailand. Jadi untuk motor ni, untuk low RPM dia sangat membantu. Okey, daripada engine dia, low RPM dia sangat membantu. Dan dia punya torque dia untuk pergi macam ni kan, nampak?
dekat gear 5 tau. Tapi ini mod C gear 5. Kau bayangkan betapa rendahnya dia punya mod dia tu. Dia, kalau kita cerita level lah, dia masih dekat level rendah lah, level 10, level 12 macam tu lah. Dia bukan level 50 ke 100 ke tak. Tapi dia still bagi. Sebab dia punya respon kan dekat low RPM memang mantap lah untuk kau overtake. Jadi untuk long journey lah, kita bukan cerita Thailand lah, kita cerita dalam Malaysia sendiri pun, kalau kita jalan-jalan dekat kawasan-kawasan pendalaman ke apa ke, tiba-tiba kita nak overtake kereta, kita nak overtake kereta lembu, kita nak overtake orang, kita nak overtake motor, benda tu mudah. Sebab kita tak perlu drop gear, kita just buka dan kita akan overtake siap-siap. Dan juga untuk dekat low RPM dia, contoh macam kita tengah relax sekarang ni, kita bawa relax macam ni kan, vibration dia tak begitu rasa. Dia rasa-rasa tapi dia tak begitu rasa. Okay, kalau korang dapat berpeluang buat motor ni, tak kisahlah dekat dealer ke, dekat Suzuki sendiri ke, buka test ride ke, korang akan dapat rasa. Okay, dia punya rasa in term dia tu, rasa vibration dia tu minimal. Dia bukan vibration dia yang terlampau kuat, tidak. Tapi kalau laju kau dapat rasa kuat lah. Tapi angin dah tembak engkau, so dia tak rasa sangat lah vibration dia dekat situ. So motor ni memang dia kau buka, dia bagi dekat low RPM pun mantap. Jadi motor ni aku boleh cakap dia sesuai lah. Dan untuk motor ni juga, kalau atas highway lah, most of the time memang aku akan pakai mode A. Tapi kalau aku nak santai sekarang ni dekat atas highway, suka sekarang ni, aku akan bawa mode C. Dan most of the time aku pergi kerja ke, balik kerja ke, aku nak keluar ke dengan anak bini aku ke apa ke, aku akan pakai mode C. Sebab mode C dia pun dah kuat dah. Mode A dia tu kalau kata kau nak nak jadi macam racer-racer sikit, macam nak racing sikit, boleh lah aku pakai mode A tu. Tapi kalau tak, kau pakai mode C je. Mode B aku jarang pakai. Sebab mode B ni dia macam mode A juga lah, kuat juga dia punya rasa dia. Okay, so betul memang mode C. Dan memang sangat-sangat berbaloi lah. Kira kita relax, respon pun tak apa. Okay, untuk riding pula. Okay, riding aku bagikan kepada dua. Satu riding in town, satu riding betul-betul touring lah. Alright, so in town, dalam bandar punya penunggangan, aku tak suggestkan motor ni untuk kita gunakan dalam bandar. Sebab yang pertamanya dia berat, dan yang keduanya dia agak susah untuk kita kawal. Sebab handlebar dia lebar. Okey, jadi kalau kau nak mencelah dan sebagainya tu memang susah sedikit. Tetapi kalau korang tinggi macam aku, korang boleh overcome masalah tu. Dia susah, memang susah, tapi dia boleh overcome. Sebab apa? Kaki kau sampai. Dia masalah jam ni, bila kita macam, wah apa hal ni, ada accident. Ni mesti ada budak intern ni buat apa, pembelajaran. So dia boleh dicakap sebagai macam kau boleh overcome masalah tu. Bukan kau boleh lari masalah tu, tak, kau boleh overcome that punya problem. So dia tak ada isu besar sangat lah. As long kaki kau sampai, kau boleh mencelah dan should be good lah. Tapi kalau bagi aku tak sarankan sangat lah guna in town. Sebab memang susah. Macam aku cakap, ya Allah, boleh tahan juga Wah, laju betul abang bersih tau. Tapi kalau korang nak pakai motor ni memang khas untuk pergi riding, untuk pergi menjelajah, makan sahur, ride berbuka, ride hari Jumaat, ride hari Sabtu, ride hari Merdeka. Ni kita nak merdeka kan nanti kan. Bulan 8 nak merdeka, bulan 6 nak pergi Thousand Corner lah, bagai lah apa semua. Motor ni aku cakap memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat berpatutan. Sebab kenapa aku cakap motor ni bagus untuk long distance? Sebab yang pertamanya adalah disebabkan oleh tayar depan dia adalah 19 inci. So bila motor ni dia 19 inci depan, dia memberikan korang respon yang sangat menarik. Okey, dan juga dia pakai suspension depan iaitu Showa SFFBP, big piston punya, lagi menambah keselesaan. So kalau takat korang nak pergi Thailand tu, Allahu Akbar, sikit punya isu lah bang, tak ada masalah lah. Bagi aku bagus lah kalau kata korang sekarang masih lagi pakai rim depan
Yang 17 tu bolehlah upgrade kepada motor ni. Sebab bila rim depan kau besar kan, advantage dia sangat banyak berbanding dengan disadvantage. Disadvantage dia tayar je lah, jadi mahal sikit sebab tayar 19 inci kan. Kau kena cari tayar 19 inci lah. Dan tak ramai pun yang pakai tayar 19 inci ni. Kalau kita tengok market lah, kan tayar bukan orang tukar hari-hari. Tapi itu je lah, aku rasa tak ada masalah lah. Kau boleh check online, banyak kedai buat kajang ada, tanya je lah dia. Itu yang aku boleh cakap korang daripada segi in town dan juga daripada segi riding touring. So kalau kata korang masih lagi mencari motor yang satu laju, okay, yang keduanya memenuhi syarat, yalah sebab kita pakai motor besar ni kadang-kadang kena tinggal. Macam aku hari tu pergi ride tu, ya Allah jenuh, nasib baik aku bawa motor ni bang, boleh kejar dorang. Kalau tidak, ya Allah, kejap keluar hilang. Motor ni boleh lah, tak ada masalah lah. Motor ni boleh kejar lah, takat pakai GS ke tu boleh kejar lah. Tak ada hal lain ni motor. Aku memang amat saja dekat korang motor ni. Dan apa lagi aku nak cover, keselesaan lah, penunggangan keselesaan. Tangan aku happy sebab dia lebar. Itu kelebihan dia lebar lah. Bila lebar ni senang lah kita nak kita nak bawa dia. Macam ni kan, contoh nak naik macam ni. Pengawalan tu mantap lah. Motor ni rendah, nak atas ke bawah senang, nak bangun senang, everything lah. Motor ni memang, kalau kata korang kecewa dengan DE tu, this will be the bike yang korang boleh beli. Dan aku sangat suggest korang beli motor ni. Dan aku pun on the way akan beli. Dan riding position selesa, seat selesa. Wife aku pun suka motor ni, dia kata belakang selesa. So dia cakap selesa, itu dah cukup happy untuk aku. Sebab this will be the green light from her. Dan juga brake depan radial caliper 4 port ni memang sangat menarik. Walaupun aku rasa dia sikit spongy, dia macam ada sponge sikit. Aku rasa nanti aku bagi tahu Suzuki lah, suruh diorang check balik brake ni, mungkin kena buat apa-apa ke, that's all. Dan cable clutch ni agak keras lah. Tapi kalau aku beli, aku tukar yang adjustable punya ni, sebab lagi lembut. Alright, so itulah dia Vistral 800 RE. Okay, di mana itulah feedback aku selepas minggu pakai. Tapi kalau kata ada benda yang aku terlepas pandang, korang je boleh komen dekat bawah. Alright, so aku akan komen nanti. Dan itulah dia guys. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe juga komen. Dan yang paling penting sekali, ride safe, be safe. Dan Assalamualaikum, bye bye, peace yo, ciao.